Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salim bin Zamri. Saya merupakan pelajar PISMP 2024-2028 dari kelas BM3. Dan hari ini saya akan membincangkan tentang transformasi pendidikan dan mobiliti sosial di Malaysia. Baik. Pembelajaran bermakna membuka pintu kepada peluang yang lebih luas untuk setiap pelajar. Bermakna pembelajaran bermakna ini adalah satu pencerahan awal ataupun peluang bagi pelajar-pelajar itu untuk dapatkan tahap pendidikan yang lagi luas. Baik, kita pergi kepada slide yang pertama. Mengapakah transformasi pendidikan ini penting? Transformasi pendidikan diperkenalkan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran murid secara menyeluruh, di mana transformasi pendidikan ni, seperti yang kita tahu, transformasi adalah satu perkataan yang membawa makna untuk kita meningkatkan, kiranya daripada tahap yang sekarang. Bila kita membuat transformasi ni, kita akan semakin menaik. Jadi transformasi pendidikan ni diperkenalkan untuk meningkatkan kualiti murid ni, meningkatkan tahap pendidikan murid ini. Bukan hanya fokus kepada peperiksaan semata-mata. Pendekatan ini menekankan pembelajaran bermakna, di mana murid benar-benar faham dan boleh aplikasikan ilmu dalam kehidupan. Jadi pembelajaran bermakna ini adalah bagi menekankan murid-murid ni bagaimana mereka nak, apabila mereka dapatkan sesuatu ilmu, mereka mampu mengaplikasikan ilmu itu dalam kehidupan seharian mereka. Perubahan ini penting kerana pendidikan menjadi faktor utama dalam menentukan mobiliti sosial seorang pelajar. Ia bukan sekadar tentang mendapat keputusan yang cemerlang, tetapi tentang membekalkan pelajar dengan kemahiran dan pengetahuan yang berguna sepanjang hayat. Pendidikan kita pada hari ini bukan kita sekadar bercakap tentang peperiksaan, bukan sekadar tentang markah peperiksaan, apa yang murid itu dapat, markah berapa yang murid itu dapat. Tapi pendidikan pada hari ini lebih kepada kita nak murid itu dapat lebih daripada markah itu. Kiranya markah itu hanyalah tertumpukan kepada kertas peperiksaan sahaja, tetapi kita nak murid ini menggunakan ilmu yang ada itu dan mengaplikasikan, menerapkan dalam kehidupan mereka. Tidak kisah dalam pelbagai faktor pun ataupun sektor. Baik, contoh dalam kehidupan, pelajar yang faham konsep matematik boleh guna dalam kehidupan sebenar seperti urus kewangan, bukan sekadar hafal untuk peperiksaan. Seperti yang saya cakap tadi, kita nak murid-murid ni menggunakan ilmu itu bukan sahaja memberikan kepada kertas peperiksaan sahaja. Kita nak murid-murid tu menggunakan ilmu dengan menerapkan dalam kehidupan seharian mereka. Itu contoh dalam matematik. Baik, kalau kita bercakap contoh subjek yang berkemahiran, contohnya reka bentuk dan teknologi. Kita nak murid-murid ni faham dan aplikasikan apa yang mereka belajar, apa yang mereka dapat dalam reka bentuk dan teknologi itu, mereka menerapkan dalam kehidupan seharian mereka. Kerana pada era digital sekarang ni, teknologi ni sangat penting. Jadi kita nak murid-murid ni faham tentang teknologi. Kita pergi kepada seterusnya. Baik, pentaksiran bilik darjah, PBD. Baik, pentaksiran bilik darjah ni, ia ada 3 perkara yang ada dalam ni. Yang pertama, kita lihat penilaian berterusan, di mana penilaian berterusan ni dilakukan sepanjang proses pembelajaran untuk menilai perkembangan murid secara menyeluruh. Penilaian berterusan ni, sebagai contoh, kita nak tengok bagaimana murid tu dapat menggunakan ilmu yang murid tu dapat.
Yang kedua, kita ada penilaian menyeluruh di mana meliputi aspek akademik, kemahiran dan sasiah murid untuk gambaran yang lengkap. Jadi yang kedua ni kita dapat tengok dalam penilaian penyeluruh ni dia sangat menitik beratkan tentang kelengkapan, kesempurnaan dalam diri murid tu sendiri. Sebab apa? Dia cakap meliputi aspek akademik, kemahiran dan sasiah murid. Jadi apabila tiga ini dapat diterapkan dalam diri murid-murid tersebut, maka kita dapat melahirkan murid-murid yang berdedikasi, yang cemerlang, bukan sahaja cemerlang di dalam result SPM, result peperiksaan, malah dia cemerlang dalam kehidupan dia. Yang ketiga, kurang tekanan. Mengurangkan tekanan peperiksaan dan memberi peluang kepada semua murid untuk menunjukkan potensi. Okey, yang ini sangat menarik. Di mana apabila kita bercakap tentang mengurangkan tekanan peperiksaan, sudah pasti dalam suatu sekolah terdapat murid yang berada di perbezaan tahap. Contohnya ada yang tahap tinggi, ada yang tahap rendah dan ada yang tahap sederhana. Jadi PBD ni dia mengurangkan tekanan setiap murid-murid. Contohnya dalam peperiksaan, berkemungkinan murid yang ada tahap rendah ni dia kurang dalam peperiksaan. Tetapi apabila kita cakap dalam sektor kemahiran, mungkin murid ni dapat menyelahkan kemahiran yang mereka ada dalam membuat satu kemahiran yang ada. Okey. Pentadsiran bilik darjah atau PBD diperkenalkan bagi menilai perkembangan murid secara berterusan sepanjang proses pembelajaran. Penilaian ini meliputi aspek akademik, kemahiran dan sasiah murid. Ia mengurangkan tekanan peperiksaan dan memberi peluang kepada semua murid untuk menunjukkan potensi masing-masing. Sebagai contoh, kita lihat guru menilai pelajar melalui pembentangan, kerja projek dan pemerhatian dalam kelas, bukan hanya ujian bertulis. Jadi makna PBD ini sangat penting pada pendidikan sekarang, kerana kita nak murid-murid ini bukan sahaja cemerlang pada kertas peperiksaan. Kita nak murid-murid ini cemerlang dari semua aspek, termasuk kemahiran, sasiah diri. Itu adalah apa yang dimasukkan dalam pentadsiran bilik darjah. Baik, kita pergi kepada mobiliti sosial ataupun lompat ke masa depan. Kita ada 4 dalam mobiliti sosial ni. Yang pertama, pelajar. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, kerjaya. Dan yang keempat, jaya. Kita akan tengok satu persatu. Baik, kita mulakan dengan pelajar. Pelajar ni memulakan perjalanan dengan pendidikan yang berkualiti, di mana pelajar ini memerlukan pendidikan yang perlu mereka dapatkan untuk meningkatkan kualiti dalam diri mereka. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan ni sebagai alat yang meningkatkan taraf hidup, di mana satu pendidikan dapat meningkatkan taraf hidup murid-murid itu sendiri. Bagaimana dia dapat naikkan taraf hidup murid-murid itu sendiri? Dengan pendidikan. Apabila mereka berjaya dalam pendidikan ni, mereka dapat meluaskan potensi mereka yang ada. Sebab dalam PBD tadi kita ada cakap bukan saja dalam ujian bertulis, tapi dari semua aspek, kemahiran, sasiah diri dan akademik. Jadi pendidikan ni sangat penting kepada diri murid-murid untuk meluaskan potensi mereka, meluaskan apabila mereka dapat dalam di tahap sekolah, dan bila mereka keluar, mereka dapat mengaplikasikan terhadap semua aspek. Contohnya apabila mereka keluar, mereka dapat menggunakan kemahiran yang mereka belajar pada sekolah dulu, dan mereka akan kembangkan lagi di dunia luar. Yang ketiga, kerjaya. Peluang mendapat pekerjaan yang lebih baik. Okey, kita dapat di sini apabila pelajar itu dapat pendidikan yang berkualiti, pelajar itu dapat pendidikan yang bagus, maka kerjaya itu sangatlah berpeluang kepada pelajar-pelajar tersebut. Kerana kita tengok pada hari ini, sesuatu sektor
pekerjaan, bukan sahaja ingin mendapatkan murid yang cemerlang dalam exam, dalam peperiksaan, tapi kita nak murid yang berkemahiran juga, yang ada asasah diri yang baik. Dan yang keempat, jaya. Jaya ini perubahan kedudukan dalam struktur sosial. Bila kita cakap tentang struktur sosial, kita akan lihat beberapa struktur sosial yang ada pada kita sekarang. Jadi, dengan pendidikan yang berkualiti, apabila mereka mendapatkan pendidikan yang berkualiti dan mereka diberikan kerjaya yang bagus, yang lebih baik, jadi sudah tentu struktur sosial mereka dapat ditingkatkan. Baik, mobiliti sosial merujuk kepada perubahan kedudukan seseorang dalam struktur sosial, sama ada meningkatkan atau menurun. Pendidikan memainkan peranan penting sebagai alat yang meningkatkan taraf hidup. Pelajar yang mendapat pendidikan berkualiti berpeluang mendapat pekerjaan yang lebih baik. Sebagai contoh, kita dapat tengok anak nelayan yang berjaya menjadi doktor hasil pendidikan, itu berlaku mobiliti sosial yang menarik. Kehidupan seorang pelajar itu daripada keluarga yang kurang senang, yang merupakan anak kepada nelayan sahaja, tapi siapa sangka dengan mendapatkan pendidikan berkualiti, murid ni dapat meningkatkan taraf hidup dia. Contohnya, apabila murid ni berjaya jadi doktor, jadi secara tidak langsung mobiliti sosial itu telah ditingkatkan. Kita pergi kepada transformasi sistem pendidikan. Yang pertama, kita ada pembelajaran berpusatkan murid. Yang kedua, kita ada pentaksiran berterusan. Dan yang ketiga, kita ada kemahiran abad ke-21. Baik, kita akan tengok satu persatu. Yang pertama, kita tengok pembelajaran berpusatkan murid. Sistem pendidikan kini lebih berpusatkan murid, di mana pelajar aktif dalam pembelajaran seperti pembincangan dan kerja kumpulan. Ini yang ada dalam transformasi sistem pendidikan kita. Kita nak pendidikan kita pada hari ini, kita nak murid itu yang melakukan sendiri. Contohnya, kalau kita lihat dulu, cikgu-cikgu yang melakukan satu pembelajaran itu dan murid-murid just belajar. Tapi pada pendidikan hari ini, kita tak nak macam tu. Guru sebagai pembimbing saja, jadi murid ini yang melakukannya. Okey, kita lihat yang kedua. Yang kedua, kita ada pentaksiran berterusan. Pentaksiran berterusan ni membantu guru mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pelajar dengan lebih tepat. Di mana dalam pentaksiran berterusan ni, kita guru-guru dapat scan, dapat lihat murid itu kelemahannya di mana ataupun kekuatannya di mana. Setiap murid, bukan sahaja murid di tahap tinggi, bukan sahaja murid di tahap pertengahan, malah di tahap bawah. Yang ketiga, kita ada kemahiran abad ke-21. Elemen kemahiran abad ke-21 seperti komunikasi, kolaborasi dan pemikiran kritis turut diterapkan dalam pendidikan kita pada hari ini. Okey, tiga itu merupakan satu transformasi sistem pendidikan kita, di mana ia sangat bagus untuk kita meningkatkan sistem pendidikan kita. Kalau macam dulu kita lihat, kebanyakannya guru yang buat, tapi transformasi sistem pendidikan sekarang, kita banyak lihat guru menjadi pembimbing dan murid yang buat. Jadi sebagai contoh untuk transformasi sistem pendidikan ni, pelajar buat projek kumpulan untuk selesaikan masalah sebenar, bukan hanya jawab soalan dalam buku. Okey, ini yang kita dapat tengok. Baik, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Aspirasi dan kesan positif. Aspirasi murid menguasai perkembangan berfikir aras tinggi, kebat, untuk menyelesaikan masalah secara kreatif. Apabila mereka mendapatkan pendidikan berkualiti, pendidikan yang pada tahap sekarang ini, mereka dapat menguasai kemahiran berfikir aras tinggi. Apa kemahiran berfikir aras tinggi ni? Kemahiran berfikir di luar kotak. Itu orang kata mudah untuk faham. Jadi
Apabila murid mendapat satu soalan, murid tidak sahaja menjawab soalan itu hanya menjawab. Faham tak? Murid dapat kiranya murid dapat mengenal pasti kesan. Contoh, satu soalan tentang kebat. Jadi kita dapat murid tu dapat menjawab soalan itu dengan lebih lagi, bukan sekadar menjawab soalan, tapi murid tu dapat kena pasti, faham. Okey, yang kedua kita ada pembentukan sasiah seperti disiplin dan kepimpinan. Pembentukan sasiah ni sangat penting pada era sekarang, kerana murid-murid sekarang perlu dididik dengan disiplin dan kepimpinan supaya murid-murid dapat dapat menerapkan dalam diri mereka bagaimana ciri-ciri kepimpinan, bagaimana ciri-ciri murid yang berdisiplin. Yang ketiga, penguasaan dua bahasa untuk bersaing di peringkat global. Dua bahasa ini adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi penguasaan bahasa Melayu tentulah bahasa Melayu, bahasa kebangsaan negara kita sendiri, dan juga penguasaan dua bahasa, penguasaan bahasa Inggeris, iaitu bahasa antarabangsa, yang di mana bahasa Inggeris ni diguna pakai di setiap kebanyakan negara. Jadi apabila kita murid-murid kita ni menguasai dua bahasa, kita dapat lihatkan sikap profesional dengan cara mereka bercakap, dengan cara mereka menjawab, dengan cara mereka faham tentang soalan tu. Jadi itu memberikan aspirasi kepada murid-murid. Sebagai contoh, pelajar boleh beri pendidikan sendiri dalam kelas. Pelajar boleh beri pendapat sendiri dalam kelas, bukan sekadar ikut jawapan buku. Itu adalah contoh apabila murid menguasai kemahiran kebat. Kita tengok pula kesan positif. Kesan positif, perubahan sistem pendidikan membuka lebih banyak peluang kepada pelajar untuk berjaya tanpa bergantung sepenuhnya kepada keputusan pedesaan. Pelajar yang lemah dalam akademik tapi kuat dalam kemahiran lain masih boleh berjaya. Ini membantu meningkatkan mobiliti sosial dalam kalangan pelajar. Kalau tahap pendidikan dulu, setiap murid ni sangat bergantung kepada keputusan pedesaan mereka. Tapi pendidikan pada hari ini, murid-murid tidak lagi bergantung kepada keputusan pedesaan semata-mata, tapi kemahiran dalam diri murid-murid itu juga sangat penting. Sebagai contoh, pelajar yang pandai kemahiran teknikal boleh berjaya dalam TVET walaupun tidak cemerlang akademik. Okey, kita dapat lihat pelajar yang pandai kemahiran, dia akan berjaya dalam TVET walaupun tidak cemerlang akademik. Baik, kita pergi kepada seterusnya, mengurangkan jurang pendidikan. Bagaimana kita nak kurangkan jurang pendidikan ni di tahap bandar ataupun di luar bandar? Yang pertama, inisiatif kerajaan. Inisiatif kerajaan membantu mengurangkan jurang antara pelajar bandar dan luar bandar dengan memberi peluang yang seimbang. Okey, kita kena faham bagaimana tahap pendidikan murid di bandar dan murid di luar bandar. Murid di bandar ni sangat dekat dengan contohnya kita dapat lihat, kalau bandar dia punya infrastruktur, dia punya kemudahan sangat lengkap. Tapi kalau di sekolah yang luar bandar, kadang-kadang kelengkapan itu tidak lengkap. Jadi inisiatif kerajaan ini sangat penting supaya kita dapat mengurangkan jurang pendidikan dan kita dapat menyeragamkan tahap pendidikan di dalam negara kita. Yang kedua, teknologi. Penggunaan teknologi memberi peluang yang lebih seimbang kepada semua murid. Baik, penggunaan teknologi memberikan peluang yang lebih seimbang kepada semua pelajar. Seperti yang kita tahu, sekarang ni adalah zaman teknologi, zaman yang di mana-mana pun kita dapat lihat teknologi dan di mana-mana pun kita menggunakan teknologi. Jadi
penggunaan teknologi ni perlu diberikan peluang kepada semua pelajar dengan seimbang. Yang ketiga, bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan memastikan lebih ramai pelajar mendapat akses pendidikan yang berkualiti. Sebagai contoh, kita dapat lihatkan 100,000 tablet diberikan kepada pelajar luar bandar dan 500 lebih sekolah dijangkau program pembelajaran dalam talian. Baik, program pembelajaran dalam talian dan memberi tablet kepada pelajar luar bandar. Namun terdapat beberapa persoalan. Adakah cukup inisiatif yang kerajaan berikan untuk memastikan jurang pendidikan itu dapat dikurangkan dan kita dapat meningkatkan kita punya tahap. Bukan meningkatkan, kita nak meningkatkan tu secara seragam. Jadi inisiatif kerajaan perlu diberikan lebih kepada pelajar luar bandar kerana kita nak pelajar luar bandar dan pelajar bandar ini ada punya perbezaan ataupun jurang kurang. Jadi apa yang pelajar bandar dapat, pelajar luar bandar pun dapat. Contohnya akses internet. Apabila kita cakap dalam bandar dan luar bandar, kita sudah tahu luar bandar kurangnya akses internet tu. Jadi kita nak inisiatif kerajaan ini dapat diberikan lebih kepada pelajar luar bandar. Okay, baik, kita tengok inklusiviti untuk semua. Kita ada 3. Pelajar berkeperluan khas, sokongan khas, kurang diskriminasi. Baik, yang pertama kita lihat pelajar berkeperluan khas. Sistem pendidikan lebih inklusif, memberi peluang kepada murid berkeperluan khas untuk belajar bersama rakan-rakannya. Pelajar berkeperluan khas ni apa? Contohnya pelajar yang kurang dalam pembelajaran, mempunyai masalah dalam pembelajaran. Jadi sistem pendidikan yang lebih inklusif ni dapat memberikan peluang kepada mereka belajar dengan rakan-rakan lain, rakan-rakan yang sama taraf ataupun rakan-rakan yang lain lah. Yang kedua, sokongan khas. Sokongan seperti kelas pendidikan khas dan guru terlatih membantu perkembangan mereka. Yang ketiga, kita dapat lihat kurang diskriminasi. Ini mengurangkan diskriminasi dalam pendidikan. Contoh, murid autism diberikan pembelajaran mengikut tahap kemampuan mereka. Baik, itu adalah contoh bagaimana sistem pendidikan sekarang ni dapat memberikan inklusiviti, dapat memberikan kemudahan kepada semua tahap murid. Kita ada tahap murid yang tinggi dan tahap murid yang rendah, dan kita juga ada tahap murid yang berkeperluan khas. Bagaimana kita nak meningkatkan sistem pendidikan dalam negara kita dengan menyeragamkan dalam semua tahap. Jadi seperti itulah kita perlu contoh pada tahap tinggi dan tahap rendah, pentaksiran berterusan, pentaksiran yang bukan sahaja fokus kepada akademik tapi dia fokus kepada kemahiran. Kalau pelajar yang berkeperluan khas pula, kita nak pelajar berkeperluan khas ni dapat pendidikan yang sama mengikut tahap kemampuan mereka. Baik, seterusnya kita ada peranan guru dan cabaran. Peranan penting guru. Guru memainkan peranan penting dalam melaksanakan perubahan pendidikan. Guru perlu kreatif dalam mengajar dan menyesuaikan kaedah mengikut keperluan murid. Guru juga bertindak sebagai pembimbing, bukan hanya penyampai ilmu. Baik, sebagai contoh, guru perlu menggunakan video, permainan dan aktiviti yang menarik minat pelajar. Inilah peranan penting guru. Guru ini amat memainkan peranan penting dalam meningkatkan kita punya taraf pendidikan. Cabaran pelaksanaan untuk kita meningkatkan sistem pendidikan negara kita. Tidak semua pelajar mempunyai akses dan teknologi. Sebagai contoh, kita lihat pelajar di luar bandar. Jadi dia kurang
akses teknologi tu, akses internet, kita dapat lihat device kurang. Jadi seterusnya kita lihat guru menghadapi beban kerja yang tinggi. Bila kita bercakap kita nak menyeragamkan semua tahap pendidikan ni, jadi guru itu perlu bersedia dengan menghadapi beban kerja yang tinggi. Yang ketiga, pelaksanaan tidak seragam antara sekolah. Sebab sebagai contoh kita lihat pelaksanaan di sekolah bandar dan sekolah luar bandar. Jadi kita nak seragamkan semua. Sebagai contoh, pelajar di kampung sukar mengikuti kelas dalam talian kerana tiada internet stabil. Itu antara contoh dalam cabaran pelaksanaan. Baik, rumusan dan cadangan. Yang pertama kita ada rumuskan terhadap kesan positif. Transformasi pendidikan memberikan kesan besar terhadap mobiliti sosial pelajar di Malaysia. Kesan positif seperti peluang pendidikan yang lebih luas dapat dilihat dengan jelas. Itu rumusan terhadap kesan yang ada dalam mobiliti sosial ni terhadap transformasi pendidikan kita. Yang kedua, cabaran wujud. Cabaran seperti jurang digital perlu diatasi dan memastikan keadilan pendidikan. Ini yang kita nak. Kita nak apabila ada cabaran, sudah tentu ada cabaran. Sebabnya kita ada sekolah luar bandar dan sekolah bandar. Jadi perbezaan mereka tu sangat ketara. Jadi kita perlu kena pasti dan kita perlu tahu cara-cara untuk atasi. Dan apabila kita mengatasi itu, kita nak memastikan keadilan pendidikan. Jadinya semua, tidak kisah di luar bandar ataupun di bandar, mendapat pendidikan yang setaraf. Yang ketiga, cadangan penambahbaikan. Kerajaan perlu meningkatkan akses teknologi terutamanya di kawasan luar bandar. Latihan guru perlu diperkukuhkan supaya mereka bersedia dengan kaedah pengajaran baru. Sebagai contoh, sekarang dalam dunia teknologi ni, sesi pembelajaran dan pengajaran banyak menggunakan teknologi sekarang ni. Contohnya main video, pembelajaran dalam talian. Polisi pendidikan perlu lebih inklusif dan mengambil kira dalam semua golongan murid. Secara keseluruhannya, perubahan pendidikan bawa banyak kesan positif kepada mobiliti sosial pelajar, namun masih terdapat cabaran dari segi pelaksanaan dan kemudahan. Oleh itu, penambahbaikan perlu dilakukan bagi memastikan semua pelajar mendapat manfaat yang sama. Baik, itu sahaja apa yang saya nak bincangkan tentang transformasi pendidikan dalam aspek mobiliti sosial ni. Jadi kita dapat lihat bagaimana transformasi pendidikan ni dapat meningkatkan mobiliti sosial dan bagaimana kita nak kaitkan transformasi ni dengan mobiliti sosial murid-murid tersebut. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.